Sakit kritikal tak semestinya membunuh. Tapi ia boleh membunuh cash flow keluarga terlebih dahulu. Bayangkan ayah 42 tahun, gaji 8,000 sebulan. Rumah, anak sekolah, ibu bapa, semua bergantung pada pendapatan itu. Doktor suruh berehat beberapa bulan. Medical card mungkin bayar hospital, tapi ia tak bayar ansuran, dapur, sekolah, atau gaji yang terhenti. Kos paling bahaya bukan bel rawatan. Ia hilang keupayaan untuk menjana pendapatan. Badan belum kalah, akaun bank sudah nazak. Bulan pertama, simpanan. Bulan kedua, pelaburan. Bulan ketiga, kad kredit. Bulan keempat, aset dijual. Sakit berlaku sekali, bel datang setiap bulan. Rumah 700,000. Pelaburan 200,000. Kereta 150,000. Tapi bila pendapatan berhenti, berapa banyak boleh jadi tunai hari ini? Sebab itu perlindungan sakit kritikal ialah dana tunai segera ketika kita tak mampu bekerja, supaya fokus pulih, bukan mencari duit. Dana itu perlu menggantikan pendapatan, membayar komitmen, menampung rawatan tambahan, dan beri masa untuk pulih tanpa jual aset terdesak. Soalan sebenar bukan hanya berapa kos rawatan. Jika pendapatan berhenti 2 tahun, berapa tunai keluarga perlukan? Medical card lindungi bel hospital. Dana kecemasan beri beberapa bulan. Perlindungan sakit kritikal yang betul lindungi cash flow, pilihan dan maruah keluarga. Sakit kritikal mungkin tak ambil nyawa, tapi tanpa persediaan ia boleh ambil simpanan, aset dan kestabilan. Semak angka anda hari ini.